Saya suka bercakap daripada sisi seorang bekas pemain dan juga seorang jurulatih lah. Saya selalu merasakan perkataan apa tadi, lompang. Perkataan kelompangan tu mungkin start from grassroots level kita lah. Pembinaan jati diri pemain-pemain muda yang selepas membesar kita tak dapat deliver. Kan? So of course lah, dia ada banyak elemen lah tentang pengurusan, tentang penyokong. Sebab bola sepak ni ialah sukan rakyat. It's a working class sports. So kebanyakan yang dimainkan adalah pemain-pemain yang berasal daripada golongan kelompok ini. Seperti saya sendirilah. Kan? So maksud saya ialah jika kita tidak membina individu dalam satu segi, sebab kebanyakan pasukan atau kebanyakan negara kita mungkin Malaysia, saya tak sure, tapi kebanyakan tempat membina individu yang teknik, taktik permainan bola sepak. Tapi kita tak membina tak membina pemain-pemain. Mungkin di zaman saya pun sama, kita tak membina pemain-pemain yang we start with nilai integrity yang tinggi, adab yang tinggi, cara berfikir yang tinggi, and kemudian comes teknik and tactics. If kita letakkan perkara itu dulu, mungkin pandangan semua orang tentang bola sepak itu akan berbeza. Rather than we are talking about teknik, taktik, 4-4-2, 4-3-3. Kan? So it's individu dulu yang kita harus bina. It's not the system. Bila kita dah bina individu, pendapat saya, and then the system akan support. The best system pun kalau kita individu tak berfikir secara directional tu tak clear, then it's tak clear juga. Contoh saya rasa mungkin Japan. Japan dia tak membina teknik, taktik, dia membina individu yang first, dia punya hierarki, kita panggil apa? Dia punya susunan dia is first is adab. Adab. So bila datang adab, you akan datang cara berfikir, personality, kan, menghormati. And then nombor 2 tu baru teknik, tactics. So if you ada top talent tapi you tak ada fikiran yang bagus, bagi saya susah nak pergi jauh. Faham?